Motor kotor guys. Kena pakai water jet. Ni water jet dia. Punya bateri. Boleh cas. Dia punya charger dia dekat sini. Bateri dia handle adalah benda yang sama. Ni nozzle dia. Oh, padu tak? Try ni tu. Tengok macam mana. Hose, sambung. Ni kau boleh letak kat sini. Kalau nak cabut, pasang. Ini dia punya filter. Masukkan dalam baldi. So, push. Oh, yo. Padu juga, oi. Jauh juga dia tembak, serius. Jauh ah. Kat sini kita boleh try main dia punya angle. Ni apa ah? Oh, ni. Nozzle ni ada 6 mod. Oh, dia lebih macam orang kata shower lah. Baru best. Nak basuh motor macam ni. Wah. Tengok mod 25. Oh, dia lebih tajam sikit. Mukaan dia lebih besar. Oh, 40 lagi besar. Wow. Pakai ni, kosong. Ini confirm tajam. Jauh weh. Sampai ke sana lah. Padu weh. Dia punya kualiti memang best tau. Plastik dia pun keras. Dia punya bateri pun bagus. Dia punya hose pun cantik. Dia punya nozzle dia memang best lah. Tapi nozzle ni, kalau tak nak pakai nozzle ni, pakai nozzle merah ni. Merah ni pun tajam juga. Kita try Oh, ni tajam. Merah ni tak paling tajam lah. Senang lah nak cuci-cuci rim yang terselit tu. Bahagian-bahagian yang susah nak cuci tu senang. Dia ada bagi nozzle putih dan nozzle merah. Ini paling padu lah. Nozzle ni yang paling aku suka lah. Boleh tukar-tukar banyak benda lah. Kau nak pakai sabun, kau bubuh sabun dalam ni. Kau letak kat sini. Dia akan sembuh lah. So guys, benda ni memang sangat berguna. Dia boleh buat dekat mana-mana je. Dekat Seminyak ke, kat kampung ke, kat bandar ke, kat tepi sawah ke. Korang boleh basuh motor menggunakan benda ni. Kena ada air je lah. Kalau ada air sawah, pakai air sawah lah. Air kita boleh cari. Benda ni yang penting portable. Boleh basuh kat mana-mana. So, memang best benda ni. Kau recommend sangat korang beli dekat bawah ni ataupun dekat link. Memang guna guys untuk lelaki sejati yang suka basuh motor dan kereta.